Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian rakyat Malaysia kini tertumpu kepada satu perkongsian yang tular di media sosial apabila sebuah laporan daripada Cosmo menyebut tentang hadiah hari raya daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP. Perkongsian tersebut segera mencetuskan pelbagai andaian dalam kalangan netizen. Ada yang menyangka ia merujuk kepada pemberian tunai khas, ada juga yang menganggap ia sebagai bantuan tambahan sempena Aidilfitri. Malah tidak kurang yang percaya akan berlaku pengagihan lebih besar ke akaun 3. Maklumat ini tersebar luas di platform seperti Facebook, TikTok serta YouTube, namun ramai pengguna dilihat berkongsi maklumat tanpa membaca keseluruhan konteks sebenar. Hakikatnya, istilah hadiah hari raya yang digunakan dalam laporan tersebut bukan merujuk kepada bantuan tunai baharu atau pemberian khas kerajaan. Sebaliknya, ia adalah kiasan kepada pengumuman kadar dividen KWSP yang lazimnya diumumkan sekitar hujung Februari hingga awal Mac setiap tahun. Dividen ini dianggap sebagai hadiah yang manis kerana ia menambah jumlah simpanan ahli secara automatik tanpa perlu sebarang permohonan. Dalam erti kata lain, pertambahan simpanan melalui dividen memberi kelegaan kewangan jangka panjang, khususnya kepada pencarum yang konsisten menabung. Penting untuk difahami bahawa tiada pengumuman rasmi mengenai pengagihan dividen yang lebih besar ke akaun 3 berbanding akaun lain. Struktur agihan dividen kekal mengikut mekanisme sedia ada yang melibatkan akaun 1, akaun 2 dan akaun 3. Bagi pencarum yang mempunyai simpanan dalam akaun 3, pengeluaran fleksibel masih boleh dilakukan tertakluk kepada syarat semasa. Namun, perkara itu tidak berkait dengan dakwaan pemberian khas atau pengagihan luar biasa seperti yang dispekulasikan. Setakat ini juga, tiada kenyataan rasmi daripada KWSP yang mengesahkan sebarang bonus khas Aidilfitri atau pembayaran tambahan di luar dividen tahunan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar merujuk sumber rasmi dan tidak mudah terpengaruh dengan tafsiran yang tidak lengkap. Bagi sebahagian pencarum, dividen sememangnya dilihat sebagai hadiah kerana ia meningkatkan simpanan persaraan tanpa menjejaskan aliran tunai semasa. Namun bagi mereka yang berdepan tekanan kewangan, harapan terhadap fleksibiliti pengeluaran akaun 3 masih menjadi topik yang dinantikan perkembangan lanjut. Kesimpulannya, istilah hadiah hari raya yang tular sebenarnya merujuk kepada dividen KWSP yang bakal diumumkan, bukannya bantuan tunai tambahan atau pengagihan luar biasa ke akaun 3.